Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey, ni hari Jumaat. Tak ada apa di rumah. Kita gerak-gerak ke utara. Okey, sebelum nak gerak ke utara tu, kita pergi cari masjid dulu. Cari masjid sebab hari ni hari Jumaat. Hari Jumaat kita pergi cari masjid untuk sembahyang Jumaat. Okey, ni dah masuk ke kawasan Meru. Meru ni ada masjid. Kita pergi cari masjid tu. Masjid kawasan Meru ni, kita solat Jumaat, baru kita masuk highway, masuk lebuh raya utara selatan menuju ke utara. Okey, macam biasa tu yang selalu diguna kalau nak ke utara. Kita akan masuk tu Jelapang. Tu Jelapang dulu, kini dan selamanya. Pasal saya masuk tu Jelapang, terus naik Trom Nora. Harap jalan lancar lah ni, tak jam. Kalau jam juga hari Jumaat, tak pasti mesti ada apa-apa. Selalunya hari Jumaat tak jam, pasal hari Jumaat ni masih bekerja. Macam biasa, jalan lancar, highway tenang dan terkawal. Macam ni best masuk highway. Ni kalau masuk jam, baik kita ikut jalan bawah. Okey, Alhamdulillah dah selamat sampai Kepala Batas. Kita akan keluar tu Betap, Kepala Batas. Apa-apa kita pergi ke hospital tu. Tengok ibu kita, mak kita masuk hospital. Dah 3 hari, 4 hari dah di hospital Kepala Batas. Ni ada masa, kebetulan kita balik ke utara, kita singgah ke hospital Kepala Batas untuk tengok mak kita di hospital tu. Lepas tu baru kita pergi jalan-jalan tak ada apa, pusing hujung minggu. Lepas tu terus balik ke Batu Gajah. InsyaAllah malam ni balik Batu Gajah. Okey, kita berhenti rehat, berhenti tunai yang wajib tu di Masjid Abdullah Fahim. Masjid Abdullah Fahim Kepala Batas. Ni galeri dah. Galeri Masjid Abdullah Fahim. Nampak? Tun Abdullah. Rumah ni kat belakang Kepala Batas. Bawah ni model masjid. Luas masjid ni. Ni kali kedua kita singgah masjid ni. Kali pertama tu tak ingat tahun bila. Ni alang-alang dah ada di Kepala Batas, kita singgah Masjid Abdullah Fahim ni. Nampak tu. Berhak kejap sambil tunggu isteri solat tu. Ni bahagian depan ni. Kita pun tak tahu bahagian depan ke belakang ni. Atau depan lah ni. Tu. Okay, sebelum meneruskan perjalanan, kita solat maghrib di sini dulu. Kita alang-alang kita solat asar tadi, kita rehat. Ni tunggu dah masuk maghrib. Kita solat maghrib, jemaah siap kat sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Lepas. Dia ambil gambar, ambil video dia. Jom.
Jom. Jom, saya teriak, jom. Jom, mana tengok Aero teriak. Jom. Aduh. Jom sambung perjalanan lagi. Kang Kuala Batas. Lama tak masuk Kang Kuala Batas. Dah ada lampu isyarat dah. Dulu mana ada lampu isyarat ni? Ada lagi kedai Melayu tu? Oh tu dah ke? Syarul Hamid. Inilah Kang Kuala Batas. Ada lagi kedai makan. Video kali ni pusing-pusing main makan lah. Okey, kita tinggal makan dekat ni. Kat susu keluar Sungai Dua ni. Ni kena Cokotia tutup. So, kita kentang goreng. Bagi dia makan tu ni. Bagi Muhammad Noor Hakim makan tu. Tengok lagi kalau tak ada apa, kita terus balik. Video ini jalan-jalan cari makannya. Bagi dia makan tu. Tadi orang makan nasi, dia tak nak makan nasi. Ni bagi dia makan. Jadi tak makan lah. Dah jom balik. Habis lah, kenyang lah. Kenyang ni. Ha? Kenyang lagi. Oh, gelap. Hari hujan. Okey, kita naik jambatan. Kali ni naik jambatan Batang Pulau Pinang, jambatan nombor 1. Kita masuk jambatan 1, kita keluar jambatan nombor 2. Jambatan kedua. Jambatan kedua Pulau Pinang. Lengang. Hitam jerat ni. Berhenti mandi dulu, segarkan badan, nak kita gerak balik. Okey, habis. Ni R&R yang duk jual buah. Ada apa yang jual buah ni? Kek kentang. Ni apa? R&R kek kentang. Berhenti makan sikit. Oh, kita gerak balik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala syadina Muhammad wa ala syadina Muhammad. Okey. Video pusing-pusing hujung minggu, jalan hujung minggu habis kat ni. Tak ada apa. Cuti, pantang cuti ya, kita akan gerak keluar. Buat masalah ni cuti Sabtu Ahad kita akan gerak keluar. Okey, yang mana dah like, share dan subscribe channel Helak Merah, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi like, share dan subscribe channel Helak Merah. Channel yang tak seberapa ni. Apa-apa pun kita jumpa lagi di next video. Okey, buat yang terbaik untuk yang terbaik. Assalamualaikum.